Anis. Saya nak cakap sikit dengan Tengku. Jomlah, kita ke jabat. No. Saya nak cakap kat sini juga. Disebabkan awak, saya dah langgar prinsip saya untuk tidak berbincang di tempat terbuka. Saya nak Tengku ambil ni balik. Jari saya penuh dengan cincin. Saya memang belikan untuk awak. Saya tak bergurau pun, Anis. Tak bergurau. Ini namanya melampau. Kita bincang dan berjabat. Cik Nizam, bos ada tinggalkan ni. Okey. Terima kasih. Cik Nizam ada bagi hadiah dekat Cik Yuhanis ke? Ada siapa-siapa bagi hadiah dekat Cik Yuhanis tu? Saya tak pasti. Tanya macam pasti. Saya tahu saya tak setaraf dengan Tengku. Tapi tolong jangan hina saya macam ni. Saya tak pernah hina awak. Saya ikhlas untuk jadikan awak sebagai isteri saya, Anis. Saya tak pernah cinta dan takkan pernah cinta ke Tengku. Anis, saya hanya ambil masa 5 minit untuk berfikir sebelum saya melamar awak. Dan antara beribu-ribu perempuan dekat luar, saya yakin awaklah yang paling layak untuk jadi isteri saya. Kalau Tengku terdesak nak beristeri sekalipun, kenapa nak libatkan saya? Apa salahnya kalau kita kahwin? Yes, saya akan kahwin. Tapi bukan dengan Tengku. Masuk. Ya, Tengku. Jeff, dapatkan aku Zul. Suruh dia telefon aku as soon as possible. Setahu saya Zul kat Phuket, Tengku. Saya akan cuba dapatkan Zul. Saya keluar dulu, Tengku. Zam nak keluar jumpa Adis kan? Ni asam pedas untuk Adis. Hari tu Mama tengok bukan main dia suka lagi dengan asam pedas ni. Tapi dah pukul berapa pula ni? Takut dia dah makan. Alah, kalau Zam yang bagi mesti dia suka. Ni, satu lagi ni. Buah mangga. Tapi Anis tak makan buah mangga, bang. Perut dia tak tahan. Amboi, semuanya dia tahu tentang Anis. Okeylah, Ma. Zam pergi dulu, takut lewat. Okey. Bawa kereta elok-elok. Kirim salam Mama pada Anis, ya? Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai. Call tak dapat. Rumah macam tak ada orang. Walau bibir merungkapkan kasih, mata merasa yang sebaliknya. Wahai jiwa, andai kau mampu bicara, beritahuku isi hati
jalan agar kita akan bersama. Andai dunia hancur binasa, bukan setia sampai mati cintaku. Takkan berserah, takkan ku mengalah hingga kau buat diriku tata di hatimu. Morning. Morning. Anis. Semalam kau gimana? Sedap. Thanks. Oh, semalam aku ada call kau tapi masuk voicemail. Kenapa? Aku ada kerja sikit. Oh, Tengku tu ada kacau-kacau kau lagi tak? Tengku tu kan klien VIP kita. So aku kenalah jaga. Anis, happy belated birthday. Aku ingat kau dah lupa. Mana boleh aku lupa birthday kau? Habis tu, memang salah aku. Okey, aku mengaku memang salah aku. Tapi aku akan tebus kesalahan aku dengan belanja kau makan tengah hari ni. Macam okey tak? Ha? selamat pagi Tengku. Selamat. Tengok ni. Itulah, perempuan mana tak tahu ni. Buat apa? Bergaduh kot. Ya. Oh. Salah. Ni Tengku Zahra ni apalah. Apa dia buat? Tengok lah. Apa yang leka sangat ni? Tak ada apa Tengku. Yang tegak lagi berdiri kat sini kenapa? Maaf Tengku. Ya, Ada di mana? dia dah keluar aku. Boleh awak jelaskan apa-apa tentang perkara ni? Saya tak pasti pula. Masalahnya sekarang gambar ni dah tersebar luas, takkanlah hari tak tahu. Tak apalah. Bila dia balik nanti beritahu saya. Kata saya nak jumpa dia. Baik ku. Dan satu lagi saya nak awak cari siapa yang sebar gambar ni. Oh. Tadi masa makan, aku tengok kau macam tak ada selera je. Kenapa? Tak adalah, aku rindu kat Sarah kot. Oh, itulah. Sarah pun dah nak kahwin dah kan? Lepas ni kau mesti sunyi. Betul tak? Itulah tu. Kau tahu tak, selama ni dia lah dalam kelab aku, tukang masak aku, voicemail aku. Lepas ni dia dah nak kahwin. Tak ada dah lah semua tu. Aku kan ada. Yelah, tapi kau pun akan kahwin juga nanti kan. Sampai bila aku nak bergantung dengan kau? Kau tu lah. Aku ajak kahwin, jual mahal. Bila kau ajak aku kahwin? Aku tunggu green light kau je. Hari tu ada orang bagi kau hadiah, kau tak cerita dekat aku siapa yang bagi kan? Mana Sarah? Jap.
Tengku. Tengku besar pesan dia nak jemput Tengku. Saya sibuk. Tak bagi tahu dia ke? Dah ku. Okey, tak apa. Assalamualaikum. Terima kasih. Abang, Farid takkan balik malam ni? Dah 2 minggu. Ariel macam nak main tarik tali je dengan kita. Dia minta tempoh bertenang lah tu. Tapi kalau abang betul-betul nak jumpa dengan Ariel, abang pergilah rumah dia. Sayang, abang ni ayah dia tau. Abang takkan ikut rentak dia. Tapi dia takkan terlepas dari buat kesilapan, walaupun dia dah matang. Ya, sebab itulah abang nak dia berhadapan dengan masalah diri dia sendiri. Entah-entah dia betul-betul dah ada pilihan hati kot. Kalau betul, yakinkanlah dengan keputusan dia tu pada kita. Bukannya mengelak macam ni. Teguh, ayah anda call tadi banyak kali. Aku tahu. Nada dia macam marah tu. Aku tahu, Jeff. Dah pergi pejabat saya, Amar? Dah, Tengku. Tapi dia dah fly ke Australia. Ayah dia sakit kat sana. Patutlah dia tak sempat call aku. Jeff, telefon bonda, cakap esok aku balik. Baik, Tengku. Sungguh ku mencintaimu. Jangan pergi tinggalkanku, karena dirimu berharga bagi hidupku, bagi cintaku. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Finally. Selepas 2 minggu menghilang, akhirnya pulang. Sebenarnya, Bunda tertinggal 3 hari. 2 minggu, 3 hari. Ariel cukup sensitif dan berkira. Tapi, Ariel tahu kan? Ayahanda dan bonda juga sensitif dan berkira untuk Ariel buat penjelasan. Ariel masuk bilik dulu. Ariel nak rehat. Okey. Tapi jangan lupa, malam ni kita makan sama-sama. Sebab ayahanda nak jumpa Ariel. Yalah, Bonda. Itulah sebabnya Ariel balik. Jumpa malam. Mereka dah buat kerja yang baik macam Ariel juga. Nampaknya betul lah Ariel yang beli cincin tu. Untuk siapa, Ariel? Untuk siapa tu tak penting, Bunda. Tapi sekarang ni ada perkara yang lebih penting yang Ariel nak bincangkan dengan Bonda dengan ayahanda. Ariel tahu kan, ayahanda tak suka perempuan sebarangan masuk dalam rumah ni. Ariel tahu, ayahanda. Siapa perempuan tu, Ariel? Ariel dah lama dia ke? Ariel cintakan dia ke? Bonda, janganlah desak Ariel dengan soalan bertubi-tubi macam ni. Ariel masih lagi boleh berfikir dengan waras, Bonda. Bagus. Ariel boleh berfikir dengan waras. Tapi Ariel kena ingat, Ariel masih ada keluarga.
dan perempuan yang Ariel lama ataupun ada keluarga juga tau. Tapi jangan pandang ringan benda-benda macam ni. Ariel minta maaf Ayanda, Bonda. Tapi lamaran Ariel pun dah ditolak. Kenapa ditolak? Entahlah. Tapi kali ni Ariel betul-betul nekat. Walau apa pun jadi, Ariel tetap nak dia yang jadi isteri Ariel. Okey. Ariel dah buat pilihan. So sekarang, apa yang nak dibincangkan? Ariel akan cuba dapatkan alamat keluarga dia. Lepas tu Ariel nak minta tolong Ayanda dengan Bonda. Buatlah apa yang sepatutnya. Busy je kau. Call tak angkat. Message tak reply. Kenapa? Ada apa-apa cerita kau nak cerita dengan aku? Cerita apa? Tak ada apa-apa, Hafiz. Kau ada hak untuk simpan kau punya rahsia peribadi. Cik Yuanis, Tengku ada meeting dengan ketua bahagian. Tadi awak sendiri yang cakap dengan saya yang Tengku nak jumpa saya waktu ni. Betul, tapi ni meeting tergempar. Dia pesan suruh cik tunggu dalam bilik dia. Tak apalah, saya tunggu kat sini je. Okeylah kalau macam tu. Okay, thanks. Okay. Kenapa tidur kat sini? Kenapa tak tunggu dalam bilik saya? Kalau awak nak tidur terlentang ke apa, staf saya tak nampak. Ini semua orang tengok macam awak dah tidur mati dah. Mana ada saya tidur mati? Suka jawab. Hanis, awak bakal jadi isteri saya. Jangan jatuhkan maruah saya tidur sana sini. Boleh? Tengku, saya janji dengan Tengku time lunch time. Sekarang ni dah pukul berapa? Oh, kan? Dah lewat. Saya pun lapar sekarang. Jom, lunch. Saya tak nak lunch. Saya cuma nak apa? Saya nak lunch. Ya, handbag. Cepatlah, nah. Apa ni? Kurang nampak lah. Mana nampak? Okey. Sini. Masuk, okey. Del, ada apa ni? Ayanda, Bonda, kenalkan, Yohanis, my parents. Tengku Hazimi, Tengku Duratul. Inilah orangnya. Mana kita bincang kat dalam? Tak elok kan berdiri kat sini? Atau mungkin Ariel nak ajak Yohanis lunch sama kita ke? Ha? Boleh juga kan? Kan? Okey, ya?
Payahlah. Tadi marah saya masukkan tangan awak dalam buket saya. Nah, masuk. Tak nak pula. Saya minta maaf, saya tak boleh makan dengan Tengku hari ni. Kenapa? Oh, saya faham, Anis. Tak apa. Kali ni ayah anda yang nak belanja. Lagipun saya tak bawa wallet. Hah? Oh, bukan. Sebenarnya awak malu nak makan dengan ayah anda, dengan bonda saya, bakal mertua awak. Belum masa saya janji saya nak kahwin dengan awak. Tak ada. Oh, kalau tak ada tak apalah. Saya boleh pilih yang lain. Kalau ramai lagi yang nak, pergilah. Apa ajak saya? Waktu awak dekat Manchester dulu, mesti awak pernah dengar ni. That's for me to know and for you to find out. Carilah. Yohanis? Kenapa diam macam ni? Yohanis nampak macam tak suka je makan dengan kami? Selalunya Hanis ni banyak sangat cakap. Tapi tak tahulah, mungkin hari ni dia segan kot dengan kita. Segan? Kenapa, Nis? Aunty sorry sangat sebab Aunty bukannya apa, Aunty teringin sangat nak berkenalan dengan girlfriend Aril. Sebenarnya bonda, ayahanda, Hanis ni segan, malu bila dapat tahu yang ayahanda nak belanja kita semua ni. Apa salahnya? Yang nak dibelanja ni pun bukannya siapa, bakal menantu. Lelaki pun bukannya selalu kan sayang? Taklah, cuma rasa kelakar sikit. Sebab ada orang tu kunci kereta, handphone dia bawa, tapi wallet boleh lupa. Tak apalah Uncle, hari ni Anis belanja. Lagipun macam Uncle cakap tadilah, kena selalu kan. Kan ayahanda dah cakap ayahanda nak belanja. Boleh tak dengar cakap ayahanda? Apa yang payah sangat? Degillah dia ni. Aril, kenapa cakap dengan Yohanis macam tu? Yohanis, Aunty bersyukur sangat. Yelah, Aunty ingatkan Aril ni tak pandai menilai wanita. Rupanya bila Aunty tengok Yohanis, Aunty lega sangat. Siapa tak? Adalah. Esok saya nak pergi Ipoh. Awak pun sama kan? Awak ikut saya? Kenapa pula? Jumpa kat sana dah lah. Ikut je lah. Saya drive seorang-seorang. Nanti kalau saya mengantuk macam mana? Saya nak drive sendiri. Nak jumpa kawan saya kat sana. Ada wedding. Oh, ya awak minta saya cuti seminggu tu? Ya. Okey. Saya akan suruh orang-orang saya sediakan kenderaan untuk awak. Macam mana saya nak cakap ni? Saya tak selesa. Oh, tak selesa. Tak nak turun ke? Atau nak bilas sekali lagi? Boleh tambahkan pipi demam tu? Anis, duit lunch tadi. Tadi cakap tak bawa wallet. Tak apa, saya belanja. Hari tu awak repair kereta saya kan? Assalamualaikum. Salam. Ya, Sarah. Nanti aku tolonglah pasang kad jemputan kau tu dekat Tengku. Okay, don't worry. Lepas aku settle je dekat Ipoh nanti, aku terus pergi dekat kau, okay? Okay, bye. Encik Jeffrey buat apa kat sini?
Tengku arahkan saya jemput cik, katanya nak ke Ipoh sama-sama. Oh, ya ke? So, Encik Jeffrey ikut juga sekali? Tengku suruh saya stay dekat sini. Oh, so maknanya saya tak ada choice lain lah ni. Tengku, kami dah bookkan restoran untuk Tengku lunch. Tak ikut sekali ke? Kami kena balik ke pejabat, Tengku. Oh ya, Tengku dan Cik balik KL hari ni juga ke? No. Saya balik besok. Kalau macam tu, nak saya uruskan hotel untuk malam ni? No. Saya nak pergi rumah kawan saya terus. Jadi awak book untuk Tengku je lah. Kalau macam tu, baiklah. Sebelum balik nanti, saya akan jumpa korang semua. Baik, Tengku. Kami pergi dulu. Assalamualaikum. So, Tengku Zaril. Ya. Diorang dah balik. Sekarang ni tinggal saya dengan Tengku je. Saya nak balik naik apa? Kan? Awak pernah dengar tak? Dengar apa? Limousine bulldozer. Naik tu je lah. Free of charge. Thanks, Tengku. Sebab sudi hantar. Small matter. Anyway, ni kad jemputan kahwin. Kalau rasa nak datang, datanglah. Kalau saya datang, Hanis terima lamaran saya. Tengku sedar tak apa Tengku tengah cakap ni? Soal kahwin. Hanis takut. Macam manalah saya nak cakap ni kan? Just say yes. I will begin. Mungkin saya akan consider. Tapi dengan satu syarat. Apa? Tengku kena stay kat sini untuk beberapa hari. Boleh? You are talking with Tengku Zaril. So, saya anggap Hanis say yes untuk terima lamaran saya. So, jom, my fiancé. Tunang? Oh, inilah Tengku Zaril, CEO Paradigma Group. Saya ni Mukris, abang pada Maisara. Tak sangka pula yang Tengku boleh sampai kat sini hari ni. Sekejap. Sejak bila korang berdua ni bertunang? Sejak Hanis, arkitek yang pandai ni, uruskan projek saya. Pakcik, ada tak hotel yang berdekatan kat sini? Sebab saya ingat saya nak malam kat sana. Tak payahlah Tengku. Tidur sini je lah. Lagipun makcik dah masak macam-macam untuk kita makan malam ni. Betul kata pakcik kau Tengku. Tidur sini je lah. Kalau pakcik tak kisah, saya ikutkan je. Lagipun, dah lama saya tak rasa suasana kampung. Kalau macam tu, ni Mukris, tunjukkan bilik untuk Tengku Zaril. Boleh, tak ada masalah. Nanti saya siapkan bilik Tengku Zaril ni. Ya. Kita masuk. Jom Tengku. Silakan Tengku. Saya masuk dulu, sayang. Sini aku nak cakap kau.
Apa? Anis, macam mana kau boleh bertunang dengan Tengku Zaril tu? Taklah, aku ni ingat nak surprise kau. Surprise ke tidak? Tapi si T-Rex tu tadi nak simpan rahsia pula. Oh, si T-Rex. Jadi selama ni kau kata kau sibuk kerja, rupanya kau sibuk dating dengan si T-Rex tu lah. Mana ada lah. Aku dah memang syak. Cuma aku malas je nak layan. Rupanya memang betul. Sarah. Aku macam ada terdengar orang panggil aku lah. Mesti si dinosaur tu. Aku masuk dalam dulu Anis, aku tak habis cakap lagi ni. Makcik. Ya. Ni untuk siapa ni? Makcik nak bagi kat Tengku Zaril dengan yang lain tu. Tengku Zaril? Tak apa, bagi kat saya. Tengku Zaril tu buat makan pedas. Rasanya ni tak cukup ni. Yelah. Nanti saya hantar Yelah. Siap kau Tengku. Jemput Tengku. Soal belacan tu. Padan kau T-Rex. Nak sangat jadi orang kampung kan? Dah. Memang pedas ni. Pedas ke? Tengku. Saya ingat ke orang bandar tak makan masakan kampung macam ni, pedas-pedas. Pedas ya. Pelik ni. Tak pedas ke apa? Relax ni. Jeffrey. Tuan Syed. Bila balik? Tengku tak ada kat sini. Dia outstation. Outstation? Cap, kalau Tengku outstation, kau buat apa kat sini? Bukan kau kena pergi sekali ke? Kali ni dia pergi dengan Cik Yohanis. Yohanis dari Izu Architecture. Aku dah agak dah, dia orang ni memang ada hubungan kan? Yang itu saya kurang pasti, Tuan Syed. Macam mana kau tak pasti pula? Kau kan PA Tengku. Setiap masa kau dengan dia kan? So, macam mana hubungan Tengku layan ni? Tengku tak layan macam perempuan-perempuan lain. Confirm lah dia layan tak macam perempuan lain sebab dia orang memang couple kan? Yang itu better Tuan Syed tanya Tengku sendiri lah sebab Tuan Syed kan BFF Tengku. Saya pergi dalam sekejap. Tunggu tengok-tengok. Tunggu. Dah. Bukan macam ni cara dia, Tengku. Salah tu. Ni. Kepala gas. Pasang dulu, betul. Macam ni cara dia, Tengku. Main api dia. Macam tu. Abang Mufis, tak payahlah nak ajar. Dia kan anak raja. Mana reti buat semua ni? Tengku duduklah dulu. Kerja ni biar saya yang buat. Tengku. Saya rasa baik Tengku duduk. Sebab saya takut nanti dengan kuali-kuali tu pun hangus macam Tengku juga. Hanis, kenapa cakap macam tu? Ni, Tengku nak tolong pun dah kira okey tau. Hanis tu nanti nak kena tolong masakkan untuk Tengku. Saya boleh je masak. Tapi orang tu boleh ke makan makanan Melayu? Tak apalah bang. Saya masuklah. Takut nanti kulit saya hangus macam kuali ni pula.
Biasanya makanan kegemaran saya carbonara, pasta, spaghetti, semuanya putih-putih macam kulit awak. Masakan Melayu jarang. Nak juga saya rasa awak masak. My fiancé. Cik Yohanis? Ya, saya. Saya Shima. Staf Tengku Zahir dari Ipoh Branch. Saya datang nak hantar flight tiket dengan honeymoon package. Tengku Zaril ada minta saya tempah hari tu. Oh, Tengku Zaril? Ya. Shima, Tengku Zaril. baru sampai? Baru je sampai. Oh, Ni. Tengku nak pergi bercuti ke? Siap book flight tiket nak pergi honeymoon bagai. Shima dah makan? Belum lagi, Tengku. Makanan ada lagi. Nanti saya jumpa awak. Okey. Tadi dulu. Yes. Tiket flight untuk honeymoon. Pelamin, siapan perkahwinan, semuanya saya dah siapkan. Awak kan dah setuju untuk jadi tunang saya? Saya bergurau je. Ini adalah hadiah untuk Maisara. Malu? Saya tak kisah pula. Hello? Assalamualaikum Abang Yazid. Abang nak Anis balik JB secepat mungkin. Ada perkara penting jadi kat sana. Ingat, segera. Saya cuma pelik. Kenapa? Macam mana dua hati yang tak ada rasa cinta tapi nak hidup bersama? Sebenarnya orang tua Tengku Zaril pernah datang sini. Dia orang nak pinang Anis. Aku sebenarnya belum cintakan Tengku Zaril.